Habis tu macam mana korang hidup kat sini? Dah survive sendiri Survive sendiri. Ni siapa bagi modal berniaga apa semua ni? Kongsi adik-beradik. Kongsi adik-beradik. Wah, power lah. Kongsi adik-beradik. Awak sekolah lagi? Sekolah. Sekarang sekolah Tingkatan 4. 4. Oh, nama apa Umairah. Umairah yang ni? Anis. Ni dah kahwin dah? Suami kerja apa? Kerja kampung je. Kerja kampung. Oh, okey. Habis tu kalau hari-hari berniaga ni berapa sale dapat ni? Awak dapat ni? Tak tentu, kadang 45. Bawah 50 lah. Sehari bawah 50. Niaga daripada jam berapa sampai jam berapa? Daripada pukul 12 sampai pukul 5. 12 sampai pukul 5 petang. Anis nanti dah habis sekolah, cita-cita nak jadi apa? InsyaAllah lah jadi doktor. Jadi doktor. Bagus. Kenapa Anis nak belajar jadi doktor tu? Boleh saya tahu tak? Mak dia sakit? Mak sakit. Mak sakit apa? Darah tinggi, kecil manis. Oh, okey. So Anis nak jadi doktor sebab nak rawat mak lah. Sekarang ni mak tak dapat rawatan apa-apa? Klinik rangkap. Ini rangkap. Oh, kakak semua dah kerja lah. Dah kahwin semua dah. Apa perasaan hidup sebagai dengan keadaan macam ni lah? Anis cerita sikit, Anis. Masa tu Anis kecil lagi. Lepas tu orang Anis rasa macam ada kurang kasih sayang. Lepas tu tapi sekarang Anis cuba untuk biasakan diri lah. Biasakan diri. Dah ada boyfriend? Tak ada. Nak tanya sikit boleh tak? Jangan marah. Rasa dia handsome tak? Tak. Alhamdulillah, finally. She think Eric is not handsome. Terima kasih Anis. Saya bukan apa, jawapan tu yang saya perlukan sangat-sangat. Sebab selama ni saya tanya orang, saya rasa orang mungkin ada masalah mata kan. Jadi bila Anis cakap macam tu, menenangkan hati saya kembali lah. Setakat sekarang ni, sale dah berapa ringgit ni? 13. Dengan hasil perniagaan ni, gunakan duit tu untuk apa? Bayar sewa ke? Beli barang rumah ke? Macam mana ke? Ada untung ke dengan RM45 sehari ni? Boleh nak sikit-sikit. Lepas tu Anis pembelajaran apa semua macam mana? Okey, hari tu PMR PMR tak ada dah kan sekarang ni. Ya Allah, zaman aku dah lajak. You tak handsome, jangan cakap. Jangan cakap. Boleh tak saya nak ayam ni 10? Boleh kena tunggu jap Tak apa, ambil ni dulu. Ni dah ada kan, 4 kan. Nama apa ni? Sayang ni, nama apa? Muhammad Afan. Maksud dia berniaga kecuali hari Isnin cuti lah. Selalu hari cuti buat apa? Duduk Teman rumah, relax-relax lah Rehat-rehat apa semua. Okey. Allah. Daripada Ipoh nak pergi Teluk Intan kejap. Lepas tu nak balik KL. Dalam tu ada berapa kereta tu? 10. Betul 10? Tak ada lebih? Betul? Tak tipu? Betul Saya percayakan Anis ni Okey. Nah, Afan ambil duit raya. Nah, ambil duit raya. Terima kasih. Okey, selamat Hari Raya. Tak apa dia malu kot. Okey, jaga diri nah sayang nah. Nanti beli aiskrim pun kat dia. Ada 20 tak apa Okey. Baik. Disebabkan Anis cakap dia tak handsome. Nah. Ni duit raya untuk Anis. Ambil. Banyak sangat. Banyak sangat, ambil satu. Okey, terima kasih. Satu bagi kat kakak. Pertama kali orang nak bagi duit raya dia cakap banyak sangat. Okey. Lepas tu anak ni sale cover untuk 2 hari. Niaga elok-elok, niaga rehat-rehat. Okey. Jaga diri elok nah. Jaga diri elok Okey, salam lah kat adik-adik apa semua. Awak 2 orang ni manusia yang tabah ni. Beruntung siapa dapat buat isteri. Especially Anis lah kan. Saya betul-betul terpikat dekat Anis sebab Anis cakap dia tak handsome je. Betul-betul saya ni. Betul nak jadi doktor pula. Jaga diri elok, okey? Terima kasih.